Tun Mahathir. Kawan Pak Sumit. Kawan kepada arwah Pak Sumit. Kan? Jadi, kita kena ambil kira lah kata orang-orang lama ni. Orang lama yang arwah Pak Sumit pun dia meninggal sewaktu dia berusia 96 tahun. Yang direkodkan lah, saya tak pasti kalau lebih daripada itu. So, Tun Mahathir dah 100 tahun. Jadi of course lah mereka ni makan asam garam lebih daripada kita. Jadi bila arwah Pak Sumit sampaikan macam tu, bila Tun Mahathir pun sampaikan macam gitu, dan kita yang berada dalam dunia hari ni, realiti hari ni, kita melihat kerosakan demi kerosakan satu persatu. Malapetaka satu persatu. Cuma huru-hara belum lagi. Saya tak minta perkara tu berlaku, tetapi jika kalau Allah izinkan perkara tu berlaku, saya yakin dia akan mendatangkan mudarat kepada mereka itu sendiri. Sebab Allah larang buat huru-hara. Allah larang. Jadi kalau mereka buat huru-hara, bermakna huru-hara tu akan menimpa mereka. Ya, kita akan terkesan, tapi kita tak susah hati. Sebab kita yakin dengan janji Allah. Setuju? Setuju dengan saya? Baik. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.